Kalau rumah buat sendiri tanpa loan dan plan, macam mana pula nak jual? Okey, jawapannya korang boleh jual, tapi ada cabaran besar dan ada beberapa benda wajib yang korang kena tahu. Tapi sebelum tu, Aiman nak minta tolong korang like, follow, share dan repost video Aiman. Share dekat kawan-kawan korang yang ada problem sama macam ni. Dah buat? Korang memang sempoi. Okey, jom Aiman sambung explain. Benda wajib yang pertama adalah kalau rumah tu tak ada kelulusan plan, bermakna rumah tu tak ada CCC. Ini bermaksud rumah tu tak sah daripada segi undang-undang bangunan. Dan buyer pun susah nak dapat loan daripada bank serta buyer confirm akan risau pasal status rumah tu dan keselamatan rumah tu. Yang kedua adalah buyer kena bayar cash ataupun dia kena apply personal loan. Sebabnya, bank takkan bagi housing loan kalau rumah tu tak ada CCC. Jadi, buyer mesti kena bayar pakai cash ataupun dia buat personal loan. Contohnya, kalau rumah tu harga RM300,000, buyer kena prepare cash RM300,000 ataupun dia kena buat personal loan. Dan macam yang korang tahu, interest rate untuk personal loan agak tinggi. Jadi agak susah untuk dapat pembeli sebab ramai yang tak mampu untuk bayar cash terus. Yang ketiga, geran tanah tetap boleh tukar nama. Jadi, kalau tanah tu ada geran individu, jual beli boleh berlaku secara sah. Tapi, dari sudut undang-undang, hanya tanah saja yang boleh diluluskan untuk tukar hak milik. Manakala bangunan atas tanah tu dianggap tak rasmi. Kalau korang nak rumah korang senang jual, buatlah plan dan mohon CCC dulu. Sini aku share 4 step yang korang boleh follow. Yang pertama, upah arkitek untuk buat plan rumah korang. And then korang boleh submit semula untuk kelulusan majlis. So, bila dah lulus, baru mohon CCC. Lepas tu, baru buyer boleh buat loan dan rumah tu dianggap legal. Tapi, proses ni akan makan masa dan sedikit kos lah. Okay? So, korang dapat something ilmu hari ni. Jangan lupa like, follow, share dan repost video Aiman. Okay? See you on the next video. Bye-bye.